Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan membentangkan MPU 3461A tutorial 1. Baiklah, seterusnya saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya, Nur Zahidah binti Ahmad Ramadan, dan juga rakan saya iaitu Dina Dania binti Selamat. Baiklah, kandungan pembentangan kami ini terdiri daripada 6, iaitu yang pertama kami akan menerangkan berkenaan dengan logo PPIM, yang kedua adalah bendera PPIM, yang ketiga adalah coreng kata PPIM, yang keempat adalah lagu PPIM, yang kelima adalah ikrar PPIM, dan akhir sekali adalah solo kata PPIM. Jadi berkenaan dengan kandungan pembentangan untuk logo Pergerakan Puteri Islam Malaysia yang akan saya bentangkan, pengertian logo yang saya dapat daripada buku Lok Dalam Talian ni, logo PPIM ni dibentuk dengan satu lingkaran. Ada lingkaran yang berwarna hijau. Dan lingkaran yang berwarna hijau ni diapit dengan lingkaran yang berwarna kuning. Maksudnya macam kat luar dia kuning, dalam dia tu hijau seperti yang logo yang saya telah letak kat tepi tu. Dan di dalam lingkungan hijau tu ada tulisan yang bertulis Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Dan di kat bahagian tengah logo tersebut ada satu bulatan yang berwarna putih. Dan di dalam bulatan putih tu ada tulisan huruf Jawi permulaan bagi perkataan Pergerakan Puteri Islam Malaysia iaitu huruf Jawi Papa Alif. Jadi kita boleh tengoklah logo kat sebelah tepi tu yang telah saya lampirkan. Merupakan contoh yang paling relevan lah untuk logo PPIM. Tapi tak nampaklah warna putih dia sebab saya telah buang background dia. Jadi macam putih dia tu pun terhilang sekali. Tapi inilah logo PPIM yang boleh kita jadikan. Jadi sebentar tadi slide tadi kita telah membincangkan tentang lingkaran-lingkaran. Tapi untuk slide ni kita akan cerahkankan lagi berkenaan dengan logo PPIM iaitu tulisan yang terdapat dekat bawah logo tu. Jadi berdasarkan daripada contoh gambar yang telah saya lampirkan tu, tulisan yang terdapat di bawah logo tersebut ialah perkataan puteri yang paling menyerlah tu warna pink tu. Perkataan puteri di bawah logo tu ialah logo yang akan digunakan untuk ahli-ahli puteri macam murid ke. Dan kalau untuk kita iaitu pemimpin ni, kita punya logo bawah tu bukan puteri tapi dah akan tulis pemimpin puteri sebab logo tu akan digunakan bagi pemimpin-pemimpin. Maksudnya biasanya macam cikgu lah. Selain kita akan membahaskan tentang tulisan yang terdapat di bawah logo, slide ini juga mengupaskan tentang warna-warna yang ada pada logo PPIM. Jadi semestinya yang paling menyala ialah warna merah jambu. Warna merah jambu yang terdapat pada logo melambangkan keharmonian dan juga kelembutan ahli. Warna hijau, daripada lingkaran hijau tu bermakna takwa dan agama sebagai teras kepada puteri Islam. Warna putih kat tengah tu yang diikuti dengan huruf Jawi Papa Alif tu melambangkan kesucian. Dan lain sekali warna yang terdapat pada logo ini ialah warna kuning kat lingkaran luar tu yang bermaksud kesetiaan dan juga ketaatan. Maksudnya bukanlah kepada raja dan juga negara tetapi juga kepada kita punya Tuhan iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Selain logo, saya juga akan membentangkan berkenaan dengan bendera rasmi Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Jadi bila bendera ini akan digunakan? Bendera ini akan digunakan setiap kali upacara rasmi Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Contohnya macam masa perhimpunan ke, perhimpunan sesama puteri ke. Dan bendera ini juga muncul sewaktu tata cara perjumpaan Pergerakan Puteri Islam Malaysia yang biasa kita buat waktu perjumpaan tiap hari Rabu tu. Dan ataupun masa UB kita nanti waktu amali tu. Jadi, bendera Pergerakan Puteri Islam Malaysia ni mempunyai standard tersendiri tau. Bendera ni mestilah berbentuk segi empat dan mestilah berwarna merah jambu. Dan di tengah-tengah bendera tu, dekat di tengah-tengah segi empat sama tu, mestilah mempunyai lencana pergerakan, logo yang telah kita bahaskan sebentar tadi. Tapi ukuran lencana pergerakan tersebut mestilah berukuran 1/3 daripada ukuran bendera sebenar. Tak bolehlah terlalu besar ke, terlalu kecil ke. Dia mestilah dia punya saiz betul-betul tengah-tengah 1/3 daripada bendera tersebut. Jadi saya telah lampirkan juga contoh ataupun kedudukan bendera PPIM ni sewaktu tata cara perjumpaan ke ataupun waktu upacara rasmi sekalipun. Jadi seperti yang saya lihat di situ memang betul lah. Bendera memang akan berada di bahagian kiri. Diikuti dengan tengah jalur gemilang dan di bahagian kanan ialah bendera negeri kita. Jadi nanti waktu kita tata cara perjumpaan, masa kita punya amali nanti, kita punya kedudukan bendera macam ni lah. Sebab nanti kan kita ada nyanyi lagu patriotik kan. Jadi mestilah kirinya diikuti dengan PPIM. Bendera PPIM. Lepas tu tengah mestilah bendera jalur gemilang. Dan bahagian kanan ialah bendera negeri sembilan.
Akhir sekali, berkenaan dengan cogang kata. Cogang kata ni memang relevan lah sebab bukannya kita jumpa dekat persatuan-persatuan je, tapi kita juga biasa jumpa dekat sekolah ke, aktiviti kesukanan ke. Jadi memang relevan lah cogang kata ni pun tetap ada di Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Cogang kata untuk PPIM ni macam simple, unik dan juga menarik tau sebab dia hanya akronim daripada 3B saja. Beriman, beramal dan juga berkhidmat. Beriman tu macam kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita beriman dan kita percaya, kita bertakwa kepada agama kita, mestilah kita akan beramal kepada benda-benda yang baik. Kita akan sentiasa ingin mengamalkan perkara yang baik-baik. Contohnya bukan sahaja terhadap kita punya ibadah tetapi juga terhadap orang-orang lain. Dan akhirnya daripada beramal dan juga beriman ni akan membawa kepada khidmat yang baik-baik. Kita akan berkhidmat yang baik-baiklah yang membawa manfaat kepada orang lain. Jadi itulah cogang kata daripada PPIM iaitu 3B yang boleh saya ulaskan daripada kefahaman saya sendiri. Berikut merupakan pautan lagu Persatuan Puteri Islam Malaysia dan juga lirik lagu Puteri Islam. Seterusnya saya akan membentangkan ikrar PPIM iaitu Ikrar Puteri yang berbunyi bahawa kami ahli-ahli Pergerakan Puteri Islam Malaysia berikrar akan taat kepada Allah, Rasul, pemerintah, guru dan ibu bapa, memperkukuhkan iman dan memperbaiki akhlak, membangunkan diri dengan sempurna, mengukuhkan silaturahim sesama puteri, berkhidmat untuk keluarga, masyarakat dan negara. Yang terakhir, saya akan membentangkan suluh kata PPIM iaitu terdiri daripada puteri dan juga Islam. Jadi, puteri ini, P itu membawa maksud kepada patuh kepada ibu bapa. U itu pula bermaksud agama iaitu agama berteraskan Al-Quran dan Al-Hadis. T itu bermaksud taat kepada Allah dan Rasul. I itu bermaksud ihrat uhwah Islamiyah. R bermaksud rela berbakti kerana Allah. I bermaksud iman dipupuk, ilmu dituntut. Islam pula bermaksud I insaf diri. S solat ditunai setiap waktu. L larangan Allah dijauhi. A bermaksud akhlak mulia pengukuh keimanan. Dan M muslimah mukminah rakyat seperjuangan.